Ramai yang ingat Michael Jackson ni tukar kulit sebab nak jadi putih. Tapi sebenarnya cerita dia lebih deep daripada tu. Why so serious? Hello guys, welcome back. Actually kan, ni fakta sebenar. Michael Jackson ni ada satu penyakit kulit yang dipanggil vitiligo. Penyakit ni berlaku apabila sistem imun badan kita sendiri ni attack sel-sel yang menghasilkan warna kulit, iaitu melanin. Okay. Bila melanin tu perlahan-lahan hilang, kulit pun jadi bertompok putih lah guys. Dia bukan terus satu badan putih. Mula-mula dia sikit je, lepas tu makin lama makin merebak. FYI, vitiligo ni bukan penyakit yang berjangkit, dan sebenarnya penyakit ni agak common lah guys. Sebab penyakit ni tak berbahaya, cuma dia tak ada penawar yang penuh, dan rawatan yang ada setakat ni lebih kepada kawal ataupun samakan warna kulit tu. Yeah. So sebab itulah Michael Jackson buat rawatan dipigmentasi ni untuk dia cerahkan bahagian kulit yang masih gelap supaya nampak sekata. Kalau tengok kat stage dia tengah perform tu kan, memang putih tu nampak lain macam sikit sebab makeup artist dia touch up lebih lah untuk tak menampakkan tompok-tompok tu terlalu ketara. Dan dia juga ada guna skincare lah untuk cerahkan kulit dia. Memanglah nampak putih dari masa ke semasa. Yeah. Selain tu, dia juga ada penyakit lain guys. Dipanggil penyakit lupus. Lupus ni pun satu jenis penyakit autoimun. Tapi dia boleh serang banyak bahagian badan lain termasuk kulit. Antara kesan lupus ni, kulit jadi sangat sensitif dengan cahaya matahari. Sebab tu kau selalu nampak dia pakai topi, glove, payung macam tu kan. Bukan fashion semata-mata guys, tapi sebenarnya kena elak dari matahari. Yeah. You guys tahu tak yang influencer Malaysia pun ada juga yang kena penyakit ni, yang vitiligo ni. Contoh macam Space Dollar kan, dia pun ada. Perbezaannya dia chill je kan. Siap jadikan benda tu sebahagian daripada identiti dia. Tapi kita ni kan, bangun pagi, tengok cermin, jawat naik satu pun dah panik kan. Terus nak cancel segala plan kan. Ayah, hidup pun susah, mati pun susah. So kesimpulannya, Michael Jackson ni bukan nak jadi putih sangat pun, tapi dia ada kondisi kesihatan yang serius. Vitiligo ni dan lupus tu, apa yang kita nampak tu sebenarnya hasil rawatan dipigmentasi, bukan semata-mata kemahuan dia nak jadi putih. Betul. Lepas ni kalau nampak orang lain sikit, jangan cepat judge. Kadang dia bukan berubah, dia cuma tengah adapt dengan ujian hidup dia. Yeah. Okey lah guys, tu saja yang aku nak kongsikan dengan korang. Mana korang dah tahu tu, tahulah kan. Mana yang tak tahu tu aku cuma nak sampaikan je kan. Sorong papan tarik papan, buah keranji di dalam perahu. Kalau lapar makanlah, janganlah ditengok-tengokkan, nanti buruk pula keranjinya. Apa Roger? Why so serious?